Assalamualaikum guys, selamat petang. Selamat kita jumpa kembali dalam live My Supri Channel petang tu. Kita berada di BBQ Chicken dekat Miri Times Square. Okay, so jangan lupa like, comment and share dulu. So kita nak nampakkan poster tu sikit di situ. Alright. Okay, boleh nampak poster ya, BBQ Chicken logonya tu dekat Miri Times Square. So kita like, comment and share dulu sebelum kami nak teruskan dengan kita pun agenda petang tu, menu-menu yang kita nak perkenalkan di situ dekat BBQ Chicken Miri Times Square. Okay, so bantu-bantu ambil share dulu. Okay, alright. Terima kasih, salam hadir Mat Khalid, terima kasih banyak-banyak. Tolong komen jadi siapa sambil-sambil kami nak perkenalkan menu-menu daripada sidak BBQ Chicken. Sekejap kita nampakkan sikit banner tu di situ. Okey, Tok Chun lah. Chun si, kalau Chun boleh komen Chun. Kalau Chun boleh komen Chun. BBQ Chicken dekat Miri Times Square. Sebelumnya share dulu guys. Sebelumnya kita share dulu. Okey. Sebelumnya tolong ambil share dulu. Okey. Kami nak perkenalkan menu-menu daripada sejak BBQ Chicken dok. Antara yang menu favorite setidaknya ataupun yang baru. Dan harga yang macam ni, nak ada harganya. Harganya si mahal gila, si murah gila, sedang-sedang. Okey, dekat BBQ Chicken dekat Times Square je, Miri Times Square je ada. Tempat lainnya saya ada offer tu. BBQ Chicken tempat lain saya ada offer. So jangan lupa share. Alright, kita share, masuk live dulu. Okey. Tapi tu dah nampak lah apa menunya kan. Atau grill and thrill set. Atau semua grill and thrill set daripada sudah BBQ Chicken Miri Times Square. Sekejap kami pun tengah buka, kami pun ya. Terima kasih yang dah join. Yang dah join ya, tolong like, komen dan share. Like, komen dan share. Tolong like, komen dan share. Chun, ok Abang Mat Khalid, thank you. Yang dah Chun ya, ok, thank you. Ok, dah ready ya. Kita nak perkenalkan satu persatu dok menu daripada sidak BBQ Chicken. Harga murah bagi kami, murah lah tu kan. Grill kan, grill dengan harga yang macam tu okey lah. Okey, sangat-sangat okey. Kita tunggu yang lain lagi masuk. Tunggu yang lain dulu masuk. Okey, tunggu yang lain masuk dulu. Mungkin ada yang dalam kereta, balik kerja, jam kan. So boleh buka live Facebook kami tu. Okey, kita di BBQ Chicken Miri Times Square. Line okey, Chun. Alright. So kita nak perkenalkan satu persatu. Kami pun lupa dah tadi sebenarnya tu. Kami pun dah lupa dah. Tapi ingatlah sikit-sikit. Okey. Like, comment and share guys. Okey, yang tu, yang first one. Okey, kita start daripada di depan tu sekali ya. Kita buka kitab dulu, buka bukunya, menunya. Untuk menunya guys. So yang tu adalah yang tu adalah grill. Okey, yang tu grill Korean spicy grill chicken. Yang tu Korean spicy grill chicken. So nya grill chicken boneless, boneless Thai, kaya coated dengan Korean traditional sauce. So sosnya nama apa dia? Gochujang. Gochujang. Yang set tu harga RM19.90. Okey. So ada kentang, ubi kentangnya di sini, ada sayur campur, toknya pun ayam dia lah. Yang tu spicy, yang memang spicy. Kami pun nak try sikit. Abang Amir Lamir, thank you, terima kasih. Kita pun nak try sikitnya pun spicy chicken tu. Spicy chicken kita nak try sikit Yang ada pedas, yang tu memang pedas yang ada. Sebabnya makin Korean sauce, nama Gochujang. Tu Gochujang. Bismillah. Yang tu memang pedas. Memang pedas banyak. So memang pedas banyak untuk spicy
Korean spicy grilled chicken. Selamat petang. Macam bunyi masakan Korea. Oh, sos-sosnya banyak campur Korea bang. Yang macam tu bang menunya di situ Tuan beli sikit set tu RM19.90. Tuan boleh pilih mau nasi ataupun chicken skewer. So boleh pilih either one. Atau untuk nasi ataupun skewer. Tapi tok memang tetap ada lah. Salah satu tok tetap ada lah. Okey. Kayak minuman pun ada 3 jenis. Tapi cuma itu kita dapat perkenalkan untuk kita orang Korean apa tadi orang yang tu kami lupa minuman apa tadi Korea tu. Tea, Korean tea, tok cola, sikit lagi ice lemon tea lah. Cuma ice lemon tea nya saya ada nyampun stok hari tu. Apa nama Korean tea tu tadi Sekejap. Korean tea nya ada macam-macam jenis. Ada macam-macam selection kita orang boleh pilih. Nya ada untuknya. Ada aloe vera honey, ada ginger, ada citron honey, ada jujube, ada Korean tea. So ya pilihan untuk Korean tea. Yang kami pilih tadi tu apa? Aloe vera. Tu aloe vera guys. Kami belum campur lagi aloe vera nya debah ya. Tu aloe vera. Nak pilih Korean tea tapi tu aloe vera. Okey. Aloe vera warna hijau debahnya. Manis-manis tu kan? Minuman tu manis. Minuman tu sekali satu set dengan either one tu lah. Yang first tadi yang kita perkenalkan tadi spicy grilled chicken. Yang tu spicy grilled chicken memang pedas. So yang kedua tu adalah bukanlah semi macam ni nak padah nyasi lah pedas gila. Sederhana pedas daripada Korean yang first tadi lah, spicy Korean tadi. So tu yang pedas je tapi sikit terlalu pedas, sedang-sedang. Yang tu adalah char-boil, nak sebutnya susah sikit tu, char-boil galbi chicken. So nyamput ingredients ataupun menu-menu dalam tu semua sama. Cuma ayam yang makan boneless thigh juga. Boneless thigh kayak marinate dengan Korean bulgogi sauce. Korean bulgogi sauce. Kentang ada, saya campur tu pun ada sekali. Okey. So yang tu sederhana pedas, kita nak try ayamnya juga. Okey. Kita nak try ayamnya. Selamat petang semua. Macam masakan Korea. Nya bukan yang tu Korea bang. Betul. Kita try ayam tu So kita orang like, comment and share dulu. Yang tu nya si terlalu pedasnya sedang-sedang saja. Siapa yang si makan terlalu pedas, si suka pedas, boleh try yang tu. Namanya tadi char-boil galbi chicken. Char-boil galbi chicken. Okey. Kenapa? Apa nak kita jumpa senior staff kami seorang ya? Boleh bang, boleh. Yang tu cik terlalu pedas. Sedang-sedang chickennya. So kami syorkan yang si mau makan pedas, yang si suka pedas, boleh ambil yang tengah tu. Namanya char-boil grill galbi chicken. Tanya didebah sekali tu. Debas sekali tu, okey. So ya harganya RM19.90. Sama je, tuan boleh pilih antara dua. Mau ambil nasi ataupun chicken skewer. And then satu lagi ni ada sup, kami lupa. Aduh. Kena ambil lupa gitu. Hai ABBH, lama kami asyik kesia. Mau lah kesia lagi. RM19.90 je. Pilih salah satu tu tadi, grill tu. Anda akan dapat nasi ataupun chicken skewer. Pilih salah satu. Kami akan pilih nasi lah. Sebab tu dah ada chicken kan. Mereka pilih nasi. Nasinya pun banyak. Satu bowl macam tu nasi putih. And then ada dapat satu lagi. Toknya. Siapa? Saya alih air tu dulu kejap. Sikit lagi tu akan dapat tok. Apa namanya tadi tu? Jap. Kimchi soup. Kimchi soup. Tapi kalau dalam bahasa penuhnya kimchi jjigae. Kimchi jjigae. Kimchi jjigae tu kalau tuan beli asing harganya RM16 di situ. Kalau beli asing harga RM16. So untuk kali tu, untuk promotion tu, promotion tu situ sampai bila, dan bila berakhirnya RM19.90 dapat salah satu daripada chicken tu tadi, dapat sup kimchi jjigae, skewer, chicken skewer ataupun rice ataupun nasi tadi lah. So contohnya macam tu lah.
Okey, kita asingkan lah. Okey, contohnya tok satu set lah tok. Kalau si mau ambil skewer tadi kan, skewer si mau ambil, tok satu set. Macam di depan kami tok. Tok satu set tok. Nasi, sup dengan chicken. Tok satu set. Boleh nampak ah? Boleh nampak sini guys? Macam tu nasi tu satu set RM19.90 termasuk plus air. Kalau kita mau campur air apa, ada tiga jenis air tadi. Korean tea, ada coke, kayak ada ice lemon tea. So Korean tea nya ada macam-macam jenis, perisa ataupun flavornya boleh pilih. Ada 5-6 jenis flavor. Salah satu lagi minuman yang tuan boleh pilih adalah coke tu lah. Okey. So bayangkan satu set sup kimchi jjigae, nasi satu bowl dengan chicken grill tadi. Okey. Okey, sikit lagi chicken grill yang kami belum perkenalkan. Sekejap kimchi jjigae, siapa minat makanan Korea boleh try sekejap lah kan. Cuma ada dekat BBQ chicken dekat Times Square tau, Miri Times Square. Tempat-tempat lain saya ada. Tempat lain saya ada. So last saya ada air ke sekali set. Ada sekali set air tadi ya. Yang kami sebut tadi ya, sekali set air. Airnya ada 3 pilihan. Cola, Korean tea ataupun ice lemon tea. Korean tea nya, yang pun Korean tea nya kita boleh pilih. Korean tea ada 1, 2, 3, 4, 5. Korean tea ada 5 jenis minuman. Aloe vera honey, citron honey, Korean tea, ginger, jujube. So minuman boleh pilih salah satu. Ada 3 jenis. Faham tak? Salam bang, ice lemon tea nya nyaman. Ice lemon tea habis stok kata. Patutlah habis stok. Nyaman ice lemon tea nya. Habis stok ice lemon tea. Faham tak ya? Dah faham? Okey, yang last kali kami nak perkenalkan grill chicken yang last kali tu. Yang last kali tu kami cuba sebut dengan ayat yang betul lah. Yang last kali tu adalah namanya jerk grill chicken. Jerk grill chicken tu nya whole leg kayak coated dengan barbecue special sauce. BBQ special jerk sauce. Okey, seperti sama je dengan menu-menu yang lain. Cuma tu ayamnya whole leg lah. Ada kentangnya dengan sayurnya. Yang tu si terlalu pedas. Yang tu si terlalu pedas juga. Kita nak try je sikit. Kita try sikit. Ada soalan? Sandra Clement nanya set air. Ada, set air ada. Boleh dekat lah dengan kamera bang, lapar enggak? Memang nak nyata orang lapar ya. Sampai bila promote? Setakat tu saya pun promotion saya ada tarikh luput. Setakat tu lah yang saya dengar daripada manager situ, saya ada tarikh luput. Okey, tok yang jerk grill chicken tu. Okey. Jangan dekat gila. Tok si pedas. And then don't worry, dekat BBQ chicken Miri tu nya memang certified halal lah. Okey. Ada logo halal apa semua. Turun sikit saya nampak dalam. Turun sikit apa ya kak? Kak Julia. So set untuk promotion tu memang ada air sekali guys. Ada air sekali. Kami nak try sup tu jap. Kami bukanlah peminat makanan Korea, tapi boleh makan. Apa nama sup tu tadi awak? Kimchi jjigae. Kimchi jjigae. Try supnya sikit. Nya ada apa? Pedas sikit lah. Kami suka kimchi jjigae. Murah ya nyaman lagi grill set tidak. Sorry guys, batuk. Okey, promotionnya si tahu sampai bila akan berakhir. Okey, tuan mesti mau grab
Takut tiba-tiba habis. Kan, tiba-tiba saya ada promotion lagi. Boleh nampak tu Kak Julia apa suruh turun lebah tak Kak Julia? Tu promotionnya. So ada 3 jenis, tuan boleh pilih salah satu. Yang akan datang sekali dengan kimchi jjigae soup. Aik boleh pilih salah satu. Ada 3 jenis aik, kayak nasi ataupun chicken skewer. So boleh pilih salah satu. Semua set tu tuan campur sekali, harganya 19.90 sen. Kalau tuan beli sikit-sikit, contoh sup tadi RM16. RM16 sikit. Cuba review kochi. Kochi apa? Kochi apa ya? Kami suka kimchi jjigae. Lalu merah hidung rusak. Merah hidung merah, okey kah? Untuk skewernya, so siapa yang mau pilih nasi, boleh pilih chicken skewer. Air chicken skewer. Air yang kita boleh pilih, boleh pilih untuk chicken skewernya. Okey. Chicken skewer. Boleh pilih salah satu chicken skewer ataupun nasi. Sos yang nyaman So air tadi boleh pilih antara 3. Ni ada Coke, Korean tea dan ice lemon tea. Ice lemon tea, Coke, Korean tea. Korean tea boleh pilih antara 5 tadi lah. 5 jenis. Oh, kami ngesuh makanan depan kamera tak si nampak dalam. Yang ni satu kak, yang ni satu si nampak. Kami nak tunjuk lagi sekali. Mun si nampak, kami tunjukkan lagi sekali kak. Ataupun kami masukkan kamera dalam makanan. Si adalah kak guru kak. Uish, lapar men Angga. Dan share friend, thank you. Waalaikumsalam. So nama-nama makanan tu tadi kami sebut lagi sekali Kalau salah jangan marah kami Yang di depan tu tadi, okey, yang tu adalah spicy grill chicken. Spicy grill chicken. Okey. Spicy grill chicken tu nya make ya juga. Nya make apa? Boneless thigh kayak coated dengan Korean traditional sauce. Gochujang sauce namanya. So yang second one tu susah sikit sebutnya lah. Char-boiled galbi chicken. Yang tu nya make boneless thigh juga kayak Korean sauce, Korean bulgogi sauce. Okay, last yang tu adalah jerk grill chicken yang make whole leg coated dengan BBQ special jerk sauce. Nampak Nyaman benar kita makan bang. Dekat gila kah kami punya, kami tunjuk. Dekat gila kah? Macam tu okey Macam tu nampak kah? Cuma ada dekat BBQ chicken Miri Times Square tau. Tempat lain saya ada. BBQ chicken lain saya ada. Di situ aja harga tu. Okey. Faham sih guys? Ada soalan yang kita boleh jawab, kami tolong jawabkan. Kalau ada soalan boleh beri soalan. Untuk supnya kita tunjuk sikit kimchi jjigae soup. Okey, tu tersedak sikit main makan tadi auto jadi Korea lah aku makan tu kelak. Okey, nyaman lah. Tok Korean tea tapi aloe vera. Rasa macam bubble gum. Tapi tok pedas Yang Korean spicy chicken tu nya pedas. Memang pedas. Soalan dah okey, Dek? Soalan dah okey? Kalau ada soalan lagi, kami tunjuk dengan dekat-dekat dengan lebih jelas kami tunjukkan kita orang. Untuk view kita di Miri Times Square depan tu. Okey. So untuk menu yang pertama tadi tu adalah spicy grill chicken. Yang tu adalah char-boiled galbi chicken. Okey. Yang di atas tu adalah jerk grill chicken. Makan sambil healing ke bang? Oh, makan sambil healing.
Tok adalah nyampun skewer tadi. Kita boleh pilih salah satu antara skewer, chicken skewer ataupun ambil nasi. Kami akan ambil nasi lah dengan grill tadi lah. And then sup Toknya akan sentiasa ada dalam satu set yang kita order tadi. Sup Tok memang sentiasa ada. Kimchi jjigae sup. Okey. Toknya satu set RM19. So air situ ada dua, sebenarnya ada tiga, tapi tuan boleh pilih salah satu je. Okey, mau Coke, Korean tea ataupun ice lemon tea. Alright. So kalau kita nanggap dalam ordernya tu, harga satu set aja harganya lain guys. Kalau ala carte harganya lain, RM25. Tu semua harga yang harga asalnya macam tu lah. Kalau mau harga yang murah tadi di situ RM19 tu tadi. Okey, ada soalan? So satu set dah kami tunjukkan lagi sekali satu set macam ni ya. Okey, contoh So satu set macam tu grill chicken tadi yang spicy, yang tu sup, yang tu ada nasi. Macam tu satu set dengan air. Sorry, kita angkat sikit air situ. Tu satu set guys. Tu satu set. Nasi, musim nasi boleh pilih chicken skewer tadi. So sup memang ada, air boleh pilih 3 pilihan. RM19.90. Alright. Nasi putih kaya or Korean rice? Nasi putih. Nasi putih. Setakat tu kami dengar memang nasi putih lah. Nasi putih. Kami si pastilah kalau yang pakai Korean rice. Kami rasa nasi putih. Nasi putih. Kami rasa nasi putih tau kan? Kan? Setuju sih. Kami try dulu, kami try. Kita try dulu. Yang Korean rice nya macam lembut sikit kan? Yang macam pulut sikit kan? Sikit lah. Tapi rasa nasi putih. Try nasi putih tau rasanya. Nasi putih biasa. So untuk yang si pedas, untuk sederhana pedas, untuk yang paling pedas sekali, Korean grill spicy chicken. Okey. Ya, ownernya ada dalam tu. Saya pun staff ya kak. Okey, boleh follow saya pun Facebook, apa lagi TikTok dengan IG sampai bila promotion saya dah tarikh luput. Setakat tu saya dah tarikh expired saya dah sampai bila-bila. Okey, boleh try guys Ada soalan? Sebelum saya nak end live tu, ada soalan sih? Sebelum saya end live, boleh bagi soalan? Ada soalan boleh kemukakan sebelum kita end live. Saya buka daripada pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam lah. 10 pagi sampai 10 malam. Abang Radwan, ya, BBQ chicken dah masuk dalam tu. Okey, yang nyaput admin dah masuk. Jom bawa kawan-kawan datang situ dengan family. Mazrul Channel, salam brother. Mesti ya, so good dinner. Hello from Australia. Thank you bang. Yes, cuma ada dekat BBQ chicken di Times Square sahaja. Tempat lain saya dah. Alright. Ada soalan lagi? Tuan boleh pergi dekat Facebook BBQ chicken, okey? BBQ chicken is Malaysia. Ada di sini ya. Ada saya komen ya. Ayalah saya pun Facebook dengan IG-nya sekali. Boleh masukkan sekali tak BBQ chicken you all punya tu IG, media sosial yang lain tu. So yang lain boleh follow dan update dalamnya, boleh nanggap apa update sebenarnya mengenai offer ataupun promosi-promosi yang ada dekat BBQ chicken di Times Square tu. Tu yang paling pedas tadi Saya tunjuk lagi sekali lah supaya yang tadi si wide angle sikit. Tu yang pedas, spicy grill. Okey. Yang tu sederhana dan si terlalu pedas bagi kami lah.
Okey. Yang tu pun kurang pedas, sesuai untuk anak-anak yang makan pedas. Okey. Okey, saya ada soalan. So jangan lupa offer tu akan berakhir. Saya ada tarikh luput bila nak berakhir. So datang, tapi janganlah tuan datang takut tunggu. Siapalah, tunggulah. Sebabnya saya ada expired date. So kita tunggu sampai Raya Haji tahun depan kan. So datanglah seawal yang mungkin. Okay? Takutlah Raya Haji tahun depan mungkin ada promotion yang lain kan. Betul sih. Alright. So barbecue chicken Miri Times Square, dekat sebelah dalamnya, dekat dengan sushi. Sebelah tu ada Zeus Coffee. Okay. So terima kasih lagi sekali dengan Sidak Barbecue Chicken di Miri Times Square untuk jemput My Solution Channel untuk mempromosikan senyampun makanan-makanan grill tu yang serendah harga RM19.90. Alright guys, jemput singgah situ, okey? Sebelum offer tu habis, datang awal. Jangan tunggu sampainya habis. Ni offer Riau dah saya lagi kah? Takut ajalah kan. Tapi harap Sidak Barbecue Chicken extendkan tu sampai end of the year kan, insyaAllah. So okay guys, terima kasih lagi sekali yang dengar live. Terima kasih support, terima kasih like, comment and share. So lepas habis live tu pun tuan masih boleh like, comment, share dan beri star. Jangan lupa beri star guys, jangan lupa beri star. Alright, so thank you so much. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua, bye bye.